Mantap. Alright guys, hari next video pula iaitu beraya tanpa suami. Bina merah akhirnya buka mulut, tak boleh lari. Ni tahulah nak kata apa. Jom saksikan dah. InsyaAllah kalau ada jodoh saya akan cuba lagi. Kalau tak boleh, cuba lagi. Kalau dah tak boleh, kita tahu yang cuba dah. Alamak, apa cerita pula ni Aprina? Kisah rumah tangga ke? Iyalah, sebelum ni ramai peminat tertanya-tanya kenapa Aprina buat naik raya berseorangan tanpa suami. Sampai kan ada yang membuat berbagai andaian mengenai status rumah tangganya. Tak nak buat spekulasi, kita dengarlah sendiri jawapan Aprina Menrose ni. Allahu Akbar. Boleh tak nak lari jap? Taklah. Hidup tu sebab raya balik Indonesia seorang-seorang je. Kitanya manja. Lepas tu bila kena balik raya seorang, sajalah meluah kat Instagram. Tak ada apa pun. Tu je. Sebab dia ada kerja. Sebab dia dah second day terus kena kerja kan. Jadi tak dapat ikutlah raya. Sajalah merajuk. Macam buat tak apalah raya seorang macam tu. Dia macam ni ya, biasa macam beraya rumah tangga macam tu lah. Macam suami Kak Aprina sendiri, dia pun second day kata ada kerja bersama. Dia saja buat video luahan dekat korang kata alah aja beraya seorang, raya seorang. Dia saja je nak korang macam panaskan keadaan. Sekarang kita buat video apa, netizen memang akan buat spot apa gitu. Netizen ni macam apa ni, maklum mana korang. Contoh gini dia akan siap tu setiap dengan poster kali depan gini. Gitu. Kalau gitu netizen memang cepat lah kalau buat video apa-apa. Ni kalau saya buat video isu viral lagu ni kan, lagi-lagi saya sendiri buat isu viral kan, saya rasa netizen akan buat video lengkap. Siap. Macam tu lah. Alright. Gitulah. Ya, tapi sebab ayah dengan abang dah ada kat Indonesia dah. So, I datang after. Tapi sajalah drama, seorang sesaja. Tu je. Tak ada apa, insyaAllah. Doakan je yang baik-baik. Doakan semoga jodoh berpanjangan. Betul, dah 10 tahun. Betul, tolonglah doakan. Ya, apa ni, saya sama je macam orang lain. Diuji rumah tangga, of course pasti ada turun naik liku-liku kehidupan sebagai berumah tangga, sebagai suami isteri dalam rumah tangga tu tak semuanya indah. Pasti ada yang tak indah juga. Tapi saya dah cuba start. Cakap Aprina ni, ya biasa dari rumah tangga dia macam ada naik, ada bahagia. Lepas tu bola macam bola kau gitu ya, macam kalau dah berkahwin yang dah 30 ke 40 tahun tu memang sangat kat setahun 2 tahun boleh kira lagi. Tahun 2 tahun je macam bahagia dulu. Lepas tu bola balik tu tu kena ada naik, ada lelaki lain ke perempuan lain macam tu lah. Ni kalau 30 ke 40 tahun dah berkahwin, tak ada mikir lah lagu tu. Alright, Dan insyaAllah kalau ada jodoh saya akan cuba lagi. Ada 10 years. Kita cuba lagi. Kalau tak boleh, kita cuba lagi. Kalau dah tak boleh, kita tahu yang cuba dah. Tapi insyaAllah. Doakanlah yang baik-baik. Ya, okey, betul-betul. Sebenarnya itulah saya minta maaf kalau orang tersalah anggap. Sebab bagi saya, ialah dalam kehidupan kita pun, kalau kita bukan pelakon dalam drama, kita pun ada drama hidup kita sendiri. Jadi, saya pun selayaknya boleh sesuka hati untuk post apa sahaja yang saya rasa dekat Instagram. Cuma harus berbatas sebab mungkin orang akan lebih peduli, lebih ambil tahu, lebih ambil berat. Dan saya minta maaf kalau orang di luar sana berfikiran yang macam, Aprina ni macam ni ke kan. Tapi saya tak boleh nak tutup sesiapa punya percakapan, sesiapa punya pemikiran kan. Cumanya saya pun manusia biasa, jadi izinkan saya, apa orang cakap, berdrama lah sikit dekat saya punya Instagram. Ya, minta maaf tau. Okay. Ya macam hari tadi lah dia macam
Alah, nak drama sikit je. Korang macam buat kerja tu pun ni apa semua. Jadi Kak Aprina berkata dia pun dah minta maaf dekat korang. Dah dia macam tak apalah, dia macam okey apa semua dah macam tak apalah, nak buat macam mana kan. Biasa kehidupan. Ada kalau kita, kalau korang tengok macam setiap drama kan, drama apa semua memang macam bolak balik lah. Tapi kalau kita diri sendiri, kita tahu lah apa ini, apa ni, apa semua. Jadi bila korang tahu sendiri, itu kalau korang tengok drama memang dah macam ada benda betul, ada yang tidak betul apa semua. Tapi kalau kita diri sendiri benda yang luahan apa semua, terkejut ada pintu tutup sendiri, luahan apa semua, memang macam wah, ada drama je. Tapi kalau kehidupan sebenar, kau tahu sendiri macam mana macam tu je pasti. Itu sekadar korang je, korang yang macam nak ambil mana-mana apa semua, tak ada lah. Kalau korang kata macam ambil mana-mana tu, itu macam buatkan korang macam sakit lah kena kiranya. Okay, alright, itu saja video kali ni. Korang jangan ambil serius ni, kembali act saja. Kalau korang ambil serius pasal kehidupan apa semua, ibu minta maaf sangat. Okay, alright, itu saja video kali ni. Salam bapak, tanya bapak cari kepada saya. Mantap. Bye.